wakil kita itu adalah Datuk Mainur. Datuk Mainur, kita punya pakcik lah. Pakcik saya, Datuk Azizul. Dia mengubah Kundasang daripada satu kawasan yang terpencil menjadi kawasan yang cukup megah. Pada waktu itu 74, 76. Kundasang di sebelah kita ni hutan. Kedai pun tiada. Tapi antara 76 sampai 81 mula pembinaan kedai Kundasang, mula pembinaan Perkasa Hotel, mula pembinaan golf, air pun mula ada, orang panggil air KPD, elektrik pun mula timbul dalam tempoh 5 tahun sekali ada. Kita pun begini ke Kundasang. Orang pun heran ada hotel di Kundasang. Tapi ada orang heran ada golf di Kundasang. Itu sebenarnya titik yang paling, saya ingat satu titik yang memang amat berkesan lah. Tapi barang diingat, satu Mainol, satu wakil kita itu, dia tidak mempunyai pendidikan tinggi. Dia cuma lulusan sarjana begitu. Tetapi mungkin kerana semangat dia untuk majukan Kundasang, semangat dia untuk memberikan intan nasihat kepada rakan-rakan lain, berinteraksi dengan rakan-rakan wakil yang lain, kepimpinan Sabah pada waktu itu, mengubah Kundasang. Dan jalan, sebagai contoh, jalan ke Kuala Luan pun waktu itu belum ada. Jalan ke Semuruh, SK Kundasang pun belum ada. Jalan yang ada itu cuma, yang ada pada waktu itu, yang dapat bayangkan adalah di kawasan Gerai itu, sampai Dumpiring, sampai ke Cinta Matas ya. Kehidupan kita di situ saja pada waktu itu. Itu saja kehidupan. Masilau belum ada. Jangan cakaplah. Jangan cakap tiada. Tapi kini sudah berubah. Jadi sebenarnya 5 tahun itu tempoh. 5 tahun. Jadi itu sebenarnya satu titik yang menjadi inspirasi betul lah. Saksikan episod penuh di saluran YouTube Come On Lah Podcast yang dikuasakan oleh Anu Coffee.